Assalamualaikum guys, and welcome back to RZ channel. Ya, RZ channel. Di video kali ni saya akan bermain game Penjaga Kubur guys. Ya, Penjaga Kubur. So hari ni saya tak bermain bersama RZ team. Saya main seorang-seorang je sebab RZ team busy guys. So ya, kalau korang tak nak dengar saya yapping banyak sangat, jom kita mulakan game. Let's go guys. Okay guys, so langsung saja kita akan mulakan. Kita akan bermain yang classic mode, bukan story mode je, classic mode je. So kita main seorang-seorang. So ya, kita akan main seorang-seorang untuk hari ni. Tak ada RZ team. Kali ni barulah senyap sikit kan. Tak adalah Rafiki, yapping banyak sangat. Okay, so kita akan teleporting dulu. Let's go. Okay guys, so kita dah masuk ke dalam game ni. Dia suruh apa ni? Select quality, F to open mouse. Kita akan pilih quality Okay, disebabkan saya punya phone ni kentang, saya pilih medium je lah. Saya tak nak high sebab takut lag. Okay, so kita dah masuk ke dalam game dia. Kita tengok apa ni? Tempat pemakaman umum KAB Semarang, Jawa Tengah. Ni macam game Indonesia aku rasa ni. Okay, so kita tengok ada test kat situ. Dia suruh answer the phone. Answer the phone. Phone mana? Okay. Oh, ada musyola. Musyola tempat solat guys. Okay, mantap. Place for bathing the corpse. Bunyi apa tu? Okay, store the body here. Store the body. Body apa? Kenapa lampu sini kelip-kelip? Kipas dan lampu guys, mantap. Oh, lepas tu dia by the way, sekarang game ni tekan collect dengan Shopee. Aku tak tahu kenapa tak ni. Dapatkan 270 Robux di Shopee. Claim voucher di sini. Aku tak tahu. Tapi ya, so kita akan pergi kita explore dulu map dia. Sini ada exit. They will still wait for you. Apa ni? Benda. Penjaga kubur. You've just start this journey. Don't forget to come back to continue your response. Apa benda guys? Lah. Okay guys, so tadi ada masalah. Dia macam tiba-tiba dah tamat. Tak apa, kita akan try lagi sekali. Aku pun tak tahu kenapa tiba-tiba jadi tu. So dia suruh kita answer the phone. Kita tadi nak explore je tau. Lepas tu bila saya tekan exit, dia terus keluar. Lepas tu tiba-tiba ada banyak pocong kat sini. Tak apa, kita tengok dulu. Sini ada gateway to the hospital. Janganlah. Kita nak try. Tapi kalau kita try mesti akan menjadi benda lain. Tak apa, not now. Kita akan apa tu? Answer the call. Store the body here. Ni tempat mayat tu kot, tempat kita bekerja. So kita kena terus pergi mana ni? Sini. Oh ni call phone. Okay. So itu ada call phone. Okay. Kita in tablet. Oh ni benda. Ni okay. Hello. There is a victim body bundle. Please take care of it. Is that possible? Baik, saya ke sana sekarang. Wait for the ambulance to come. Alright, I'm the way now. Please wait for the ambulance. Alright, okay. The ambulance has arrived. Wih, cepat gila. Baru je sekejap. Okay, mantap. Ambulance dah sampai. Wih, tengok ambulance dia. Kota Semarang. Honda ke ni? Tak tahu. RSUD Kota Semarang. Okay, kita akan ambil. Ni mayat dia guys. Push the stretcher to the washing area. Macam nak push? Oh ni. Kita akan bawa benda ni dekat washing area. Washing area sini kan? Apa tu? Oh ni terjatuh. Siapa jatuhkan benda ni? Tak apa, nantilah kita angkat. Okay, so kita akan bawa dia ke sini. Sini lampu dia rosak sikit. Okay ni. Wui, gila aura. Oh, kat sini kita boleh save progress ke?
The body are you handling? Oh, kita boleh save. Lantas store the body. Okay, sekarang apa? Wash the body. Macam mana nak wash the body? Dia tak bagi ke? Wash. Oh, okay, apa tadi? Okay. Click F, tap to turn on. Turn on. Oh, mandikan jenazah je. Seram juga macam ni rasa mandikan jenazah. Add to cart. Let's go. Okay, jenazah dia dah add to cart. Place the body back on the statue on bringing it mosque. Kita kena solatkan dia. Good. Kita kena bawa dia dekat mosque Islamic. Mosque tu benda ni, tempat pengakaman. Place the body back on the stretcher and bringing it to mosque. Mosque ni lah kan, surau solat. Cover with the short. Apa ni? Wow. Oh, release lepas tu cover. Cover with short. Place you. Apa benda disuruh ni? Sekejap. Disuruh 30. Take the shower from the storage. Oh, ingat apa tadi? Ya Allah. Storage mana pula? Storage sana Let's go. Wish. Kita tak explore lagi kat sana. Okay, kita sini dulu. Ni tempat tidur kita. Ada ruang rahsia. Bukan ruang rahsia, tempat kacip. Storage room kat mana? Ada warung lah. Okay, so kita cari dulu Kita cari dulu tu. Ya Allah guys, punyalah saya pusing. Saya pusing satu map. Benda tu kat sini je weh. Sabar je lah. Okay, apa-apa pun let's go, kita cover dia with short. Baru nampak pocong. Astagfirullah, jangan cakap macam tu. Okay, cover with cloud cover. Oh, ni cloud cover. Kita ambil ni and then kita cover dia. Lepas tu kita solatkan jenazah. Diorang tak solat jenazah ke? Belum. Oh, kita tak perlukan solat sebab diorang dah solat jenazah dah. Kita kena push balik. Dig the grave and place the stretcher beside it. Okay, grave tu sini ke? Sini ke tempat kubur dia? Apa ni? Ya Allah, apa ni? Ya Allah. Foto apa ni? Taklah. Apa ni? Aku tak boleh keluar. Oh ni adik. Aduh, tak biasa lah. Dig the grave and place the stretcher beside it. Grave ada dua tempat tau. Satu kat sini, satu lagi kat belakang. So dia suruh kita letak mayat ni kat belakang ke kat depan? Aku tak tahu. Ni kubur belakang. Dig the grave. Yelah, kat mana? Dia ni tak tunjuk lah. Sekejap. Tak boleh ke ambil benda ni? Oh, boleh lah. Ya Allah. Ish. Okay, lepas tu kita kena bawa ke sini. Kau boleh tengok pocong dekat dalam tu. Sekejap. Mana? Sini. Ni. Mana weh? Ya Allah. Aku sumpah tak tahu nak main benda ni macam mana. Mungkin dekat storage musola ni ada ni kot. Tak ada apa-apa pun. Tak ada hak benda pun. Tak apa, kita check sini. Okay guys, so dia suruh pay electric bill. Yang mayat ni pun tak tahu nak. Wih. Oh my god. Korang nampak tak? Tu.
ada benda nyanyi. And then aku nampak ada benda berjalan. Ya Allah. Ya Allah. Dia macam tiba-tiba pay the electricity bill at Warung Tarjo sana. Okay. Mayat ni macam mana guys? Aku tak tahu nak letak mayat ni kat mana. Aku letak kat surau dulu lah. Bahayalah. Tadi aku nampak benda tu. Keluar belakang. Tak nak. Warung Marjo. Tu. Aku nampak tadi. Kita ke Warung Marjo. Warung Tarjo ke Marjo siapa? Ni lewat unit. Wish. Never mind. Okay dah. Kita dah pay bill. Oh, so kalau kita tak pay bill, mungkin ada hantu tu tadi yang duk nyanyi la 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 la. Ingat suara sedap ah. Suara aku lagi sedap. Biasa je. Apa ni? Aku dah tadi jumpa benda ni tau. Aku tak tahu apa benda ni. Sekarang ni aku tak tahu macam mana nak gali kubur dia. Dia tak tunjuk kubur di mana satu. Aku main pijak je kubur orang. Astagfirullah. Mungkin kita nak kena explore lebih dalam kot. Yang aku jumpa lagi. Dah lah, stop lah. Aku tak nak jumpa benda ni. Aku nak jumpa kubur dia. Oh ni, ya Allah, ni ke? Wih, punya lama. Aku tak tahu pula benda tu kat situ je. Tak apa. So kalau ada benda kan, kita ada kapak untuk pukul. And then kita ada lampu. Jam kita Shopee. Okay. So kita akan push card ni ke sana. Terang sikit baru nampak. Tadi tak nampak. Okay, kita akan bawa mayat ni ke depan sana supaya senang lah, tak payah patah balik kan. Dia tak suruh pun tanam sini. Ya Allah. Ni kita kena gali. Okay, kita gali dulu kubur dia. Berapa kaki? 7 kaki ke dalam kan. Ih, seram lah. Okay dah. Is digging the grave. Okay, lepas tu place the body into the grave and bury it. Okay, kita akan letak body ni kat dalam tu. Remove body rope. Lepaskan tali, kubur langsung. Oh my god. Lepaskan tali, kubur langsung. Kalau aku tak tahulah. Tapi aku nak kubur langsung. Ush. Nampak seram gila, ya Allah. Cepatlah. Okay, aku dah kubur langsung kan. Oh, cover with the wood. Cover dengan kayu. Okay, kita beri. Seram lah guys kalau kerja pun jaga kubur ni. Sumpah aku tak cakap. Sumpah aku tak tipu. Betul. Semoga jenazah tenang di peristirahatan terakhirnya. Amin. Semoga jenazah tenang. Okay. So, apa aku dengar muzik pun dik. Wih. Benda. Benda. My god. Pocong. Wih. Guys, ada pocong. Tu, korang nampak tak depan tu? Answer the phone. Answer the phone. Aduh. Halo. There is body in hospital. Jom. Yes. Oke. Langsung ke rumah sakit ya. Jenazah udah ada di sana. Take stretcher and retrieve the body from the morgue. Hah? Apa? Body dia kat mana? Wih, kenapa pocong tu kat sana? Weh, pocong! Pocong, nak ni tak? Ada ni, aku ada ni. Kau nak lagi mana? Weh, sini lawan. Wih. Ya, apa benda ni? Aku tak faham tau sebenarnya. Apa yang jadi sekarang ni? Aku tak faham. Respawn.
Pocong ni kat sini. Okey. Aku tak faham lah kenapa dengan game ni hilang. Tak. Okey. So dia suruh kita ambil stretcher. Stretcher tu kat mana? Oh, dekat. Aku nampak satu kat musola. Ni. Ni kan. Tak boleh pula ambil. Kat mana Dia suruh kita buat test, tapi tak bagi dengan jelas tau. And retrieve the body from the morgue. Masalahnya body tu kat mana? Stretcher tu. Stretcher tu kat mana? Dekat surau lah kan? Apa ni? Get away to hospital. Aku takut lah nak pergi. Oh, go to hospital dia suruh. Ya Allah, aku ingat apa tadi. Okay, go to hospital dia suruh. Ui, dah sampai dah. Ya Allah, aku ingat apa lah tadi. Aku tak baca betul-betul. Ya Allah. Okay, tak apa. Diorang ni goyang kaki ke apa? Dah tak boleh masuk. Tengok yang macam dia benda. Don't worry guys, kita ada kapak. Don't need to scare. Bang, tolong bang. Aku dengar ada bunyi bang. Sini. Kita kan tengah berlakon cerita movie seram kan. So saya nak abang pergi sana jadi umpan. Nanti abang dapat Robux. Kan Shopee tengah buat promo. Shopee tengah buat apa tu nak? Lantar mampus. Okay, so tu mayat dia. Masuk kan? Oh, masuk. Okay. Wow. First time buka pintu hospital game ni. Ui. Kenapa letak ujung sekali? Kan hospital ni memang macam ni ke apa? Ui. Aku dah tadi dengar bunyi pelik tau. Apa-apa je lah. Okay, apa? Dia kata apa? Keranda terlalu... Apa benda? Cakap tu. Keranda terlalu jauh. Dorang lebih dekat. Okay. Fine. Keranda lebih jauh, dorang lebih dekat. Ni ke dalam ambulans? Aku dengar bunyi suara lah. Ada orang ke duduk atas pokok tu? Tak ada kan? Ni. Alah, aku nak apa lah tadi. Dia tak suka. Weh! Ya Allah. Betul lah guys. Dia kena main sorang-sorang lah, baru game ni jadi seram. Kalau main ramai-ramai, game takkan seram. Percaya lah cakap aku. Sebab kalau main ramai-ramai, diorang akan banyak buat lawak. And lawak tu akan buatkan kita rasa tak takut. Sebab tingkah laku random mereka. Tapi bila kita main seorang ni, baru rasa seram dia. Okay. Keranda, jangan lepas. Okay bang. Jangan goyang kaki je bang. Kalau pocong ada sini, tak apa lah, boleh teman. Okay lah, bye. Aku tak boleh lah lalu depan tu, sumpah. Dengar. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, apa aku lepas? Aku tak nak lepas. Okay. Kita teleport kembali. Ya Allah. Disuruh kita letak dekat kena kembali balik hospital. Dia tak suruh pun letak dekat ambulans. Oh, ni keranda. Okay. Kita letak dekat ni. Okay. Jenazah sudah dikembalikan. Return to the village. Okay. Push the stretcher in the washing area. Okay. So kita kena buat benda sama je. Kalau listrik mati, kita kena pergi ke warung sana dan bayar listrik. Sebab kalau tak nanti korang boleh dengar bunyi budak nyanyi. Okay. Semoga arwah dia baik kat sana lah.
Okay, jom kita mandikan jenazah ni. Let's go, let's go, let's go. Okay, jom kita mandikan. Okay, jom kita mandikan. Oh, kita letak dah jenazah lelaki kan. Okay, jangan jenazah perempuan pula. Okay, let's go. Kita wash dari atas, dari badan. Dan wait. Ya Allah. Bang, jangan gitu bang. Weh, abang ni kan. Ni nampak tak ni? Nampak? Oh, sini. Yes. Lain sekali abang buat macam tu, kepala abang hilang. Okay. Wih. Wih, aku tak nak. Aku kena pay bill. Kau tak. Wih, dia suruh pay bill. Pay. Cepat. Pay bill. Oh, okay. Astaghfirullahalazim. Memang ah. Sumpah seram kalau main sorang-sorang. Mana mayat tadi aku letak ni? Okay. Wih. Ya Allah. Janganlah sangkut sekarang. Pegang lampu lah. Tak nampak lah. Kesian korang. Tak nampak apa yang aku buat. Okay. Kita letak sini kan. Dan kita ambil short ni. Dan kita cover dengan corpse. Seram gila. Kenapa abang tu gerak yang tadi? Abang ni hidup lagi ni. Mesti member pocong hari tu. Okay. Let's go. Kita ambil. And then kita terus letak dekat grave. Kita gali kubur dia. Wih, sumpah seram guys kalau main sorang-sorang. Okay. Sini kita release sini. Kita dig. Gali dia yang buat ambil masa lama tau. So lepas kita gali ni, nanti keluar pocong. Yang di mana kita harus, ya Allah punya lah. Yang di mana kita harus apa tu, entahlah, tap. Kita just gali dulu kubur ni. Susah juga nak gali kubur ni pakai lantern dah jatuh dah patutnya. Ini gila, legendary tu benda ni. Okay, jom kita move the body dia. Okay, mantap. Apa ni? Lepaskan tali. Disebabkan tadi kita kubur langsung, kali ni kita lepaskan tali nak. Oh my god, kita lepaskan tali. Okay. Weh. Oh no. Weh. Oh, aku nak apa tadi? Dah lepaskan tali. Lepas tu Release the tape. Oh, tu muka abang tadi. Weh, kenapa kita release tali? Sebab abang ni kan gerak. Weh, kita lepaskan tali weh. Kita lepaskan tali weh. Mesti pocong dia lagi laju kan. Orang kata kalau pocong tak ada tali lagi laju aku rasa. Tapi it's okay. As long kita ada kapak, kita boleh handle semua benda. Okay, kita tanam dia. Capek juga ya nguburin jenazah. Kan? Capek juga ngurusin jenazah. Okay guys. Apa-apa pun, kita ada kapak. Okay, tak ada. Let's go. Ayam. Okay. Halo. Please put a headstone on the grave. Okay, can you do that? Headstone. Oke, aku benerin sekarang. Tolong tebang pohon di dekat kuburan dulu aja ya. Okay. Look at the tree that has cloth in its trunk. Okay. Sana.
Then cut down the tree. Ni. Oh, ni ke fungsi kapak tu. Ni yang ada cloth on trunk ni. Ni. Tree mana satu? Ni. Oh, kat tree. Okay. Let's go. Kita Okay, got the wood. Okay, kita dapat wood. Store the tree trunk on your workbench. Workbench kat mana? Dalam ni. Ni. Oh, ni workbench. Take headstone. Okay, headstone. Ni crafting table ke? Place it on the grave that does not. Okay. Yang tak ada batu. Letakkan benda ni yang tak ada batu. Sekejap kita cari dulu yang tak ada batu Ni. Mana yang tak ada batu ni? Oh, ni. Install the headstone. Oh, ni install the headstone. Aku nak kena install benda tau. Okay, done. Oh, okay. Kita belajar benda baru. Okay, sekarang tak ada test. Tak ada task lagi. So maybe inilah masa kita untuk explore. Jom kita explore. Lah ada yang baru nak explore wow. Okay, let's go. Halo. Oke, aku benerin sekarang. Tolong tebang pohon di dekat kuburan dulu aja ya. Okay, fine. Pokok tu dah tak ada. Ush. Pokok mana pula Ni boleh ke? Tak boleh. Pokok mana lagi? Pokok belakang ni. Oh, pokok belakang ni banyak. Oh, ni. Okay. Lah, function kapak ni untuk potong pokok je. Okay. Buka lampu. Tak nampak korang. Kesian korang. Okay. So kayu-kayu ni kita letak dekat sini. And then kita buat headstone. Dah jadi. Okay, jom kita letak dekat kubur yang tak ada batu. Tadi dekat sebelah kubur yang aku dah letak headstone ni. Okay. Let's go. Ni. Bukan aku dah letak ke? Entah, whatever. Bug. Maybe. Lah, dia dah cakap benda tu 2 kali dah weh. Okay guys, maaf guys saya tak dapat sambung. Kita akan sambung part 2 guys. Sorry sangat-sangat. So, jangan lupa stay tune untuk part 2 game jenazah ni. So, jumpa korang di next video. Bye guys.